Assalamualaikum. Okey. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak tukar design meter kita. Kita tukar design untuk Pro 2 Alza. Pertama sekali kita pakai ni. Pergi ke bahagian setting dan scroll ke bawah, pergi ke bahagian design. Sini dia ada 4 pilihan design. Design kedua, design ketiga, design keempat. Okey, contoh saya nak pilih design kedua. Saya cuma tekan enter sahaja untuk pilih design kedua ni. Okey. Untuk design ketiga pula macam ni rupa dia. Okey. Untuk design keempat pula macam ni rupa dia. Tapi saya biasa pakai design ni lah. Design yang pertama. Design ni saya suka pakai sebab nampak jelas dan ngam lah. Kalau mata saya tengok ngam lah. Okey, itu sahaja. Terima kasih.